Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين صدق الله العظيم أما بعد. Alhamdulillah, pada pagi ini bersama saya Mas Fira binti Hilman daripada Akademi Al-Quran Negeri Johor dalam slot Renungan Ilahi sempena Barakah Zakat 2025 anjuran Majlis Agama Islam Negeri Johor. Saya menyeru kepada semua agar sama-sama kita tekan butang like and share untuk manfaat bersama, insya-Allah. Insya-Allah para penonton yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita akan sama-sama membaca dan menghayati bacaan Al-Quran daripada surah At-Taubah bermula ayat 103, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, penonton yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita melihat ayat yang baru saya bacakan tadi yang berbunyi ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Adapun diturunkan ayat ini disebabkan kerana terdapat beberapa orang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak turut dalam peperangan Tabuk, yang mana para sahabat ini berasa bersalah kerana tidak turut di dalam peperangan tersebut dan ingin memohon maaf dan bertaubat seikhlas-ikhlasnya. Dan di antara sahabatnya iaitu Abu Lubaibah bin Ibnu Munzir dan juga sahabat yang lain daripada golongan Ansar. Maka pada suatu hari mereka ini dengan rasa bersalahnya berjumpa dengan baginda Rasulullah, membawa sebahagian harta mereka untuk diberi kepada Rasulullah sebagai tanda penghapus dosa, iaitu kafarah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk mengambil harta kamu. Dan daripada kisah ini para penonton sekalian, maka turunlah ayat ini yang disebut dengan khudh min amwalihim, ambillah sebahagian daripada harta-harta mereka. Allah menggunakan pada kalimah ini kalimah fi'lul amr yang bermaksud ambillah, yang berasal daripada kalimah akhadha. Pada ayat ini berlaku dengan 3 hikmah yang saya perhatikan. Yang pertama mengenai kewajipan zakat. Manakala yang kedua mengenai maqasid atau matlamat, apakah tujuan mengeluarkan zakat. Manakala yang ketiga adalah hikmah mengeluarkan zakat. Apabila kita melihat ayat ini, khudh min amwalihim, Allah perintahkan kepada Rasulullah supaya ambil harta-harta mereka, iaitu yang merupakan harta mereka yang berbentuk sedekah. Kalau kita lihat ayat Al-Quran, sedekah ini membawa maksud zakat. Sedekah ini tuan-tuan, puan-puan, merupakan satu ibadah yang besar, yang luas. Tetapi di dalam sedekah ini terdapat beberapa komponen seperti infak, seperti wakaf, seperti zakat. Sedekah berasal daripada kalimah as-sidqu, benar. Kemudian at-tasdiq, membenarkan sesuatu perkara untuk dilaksanakan sesuatu perkara. Itu disebut sedekah. Tetapi dalam konteks ini disebut zakat kerana terdapat komponen di dalam satu ibadah yang disebut dengan sedekah. Infak dia berbeza ya tuan-tuan, puan-puan. Infak dia berbeza. Infak boleh jadi wajib ataupun sunat. Kita ambil contoh wajib. Seorang suami memberi nafkah kepada isterinya. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Ini adalah tuntutan bagi seorang lelaki terhadap isterinya untuk memberi nafkah. Ini berbentuk satu infak yang wajib. Manakala infak yang tidak wajib, infak yang berupa bentuk sunat, kita lihat kepada ayat yang ma'ruf kita kenal pasti mengenai kelebihan orang menginfakkan hartanya kepada jalan Allah. Itu berbentuk satu pilihan kita. Kalau kita nak capai matlamat atau fadilat sedekah itu, ikut kita. Sama ada kita ingin menyedekahkan atau menyumbangkan kita punya wang ringgit, itu adalah terpulang kepada kita. Itu berbentuk infak. Manakala wakaf ini adalah sesuatu yang sunat, yang
serta harta yang kita miliki dan kita sanggup beri kepada, kita pindahkan kepada orang lain. Kalau Al-Quran menyebut lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak mencapai kebaikan bagi seseorang itu sehingga dia tidak menyerahkan hartanya itu apa yang disukainya. Itu berbentuk wakaf. Manakala zakat ini dia punya hukum adalah lain daripada infak dan juga wakaf. Dia adalah wajib. Zakat yang wajib kita keluarkan. Zakat daripada asal dari kalimah zakah. Contohnya zakat syai', zakat tijarah, zakat az-zara'. Zakat ni maksudnya tumbuh dengan suburnya, sesuatu yang tumbuh subur. Zakat zara', sesuatu yang tumbuh subur daripada segi tanaman. Zakat tijarah, sesuatu yang tumbuh subur dengan pertanian. Manakala definisi yang kita ketahui secara umum istilahannya itu adalah zakat itu satu kadar tertentu yang dikeluarkan daripada sumber yang tertentu dan wajib diberikan kepada golongan tertentu dan cukup syarat yang tertentu. Itu zakat. Tujuan zakat ini untuk apa? Tutahhiruhum, itu adalah maqasid, matlamatnya. Tutahhiruhum wa tuzakkihim, membersihkan harta dan juga menyucikan jiwa. Dalam konteks menyucikan jiwa itu adalah satu konsep tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs ada pelbagai cara. Ada dua cara. Mungkin tazkiyatun nafsi kita cara untuk menyucikan diri kita adalah dengan berzikir, bertahmid, kan? Bertasbih, bertakbir, istighfar. Cara kita nak sucikan diri. Man lazima istighfaran, kata Nabi, man lazima istighfaran, barang siapa yang melazimi istighfar, ja'ala lahu likulli dhaiqin makhraja, maka baginya akan dikeluarkan segala kesempitan. Itu cara kita tazkiyah, sucikan jiwa melalui dengan zikir. Manakala dengan kita menyucikan jiwa kita ini adalah salah satunya adalah mengeluarkan zakat. Masya Allah, zakat ini konteksnya adalah hikmahnya sama seperti sedekah. Masya Allah, hikmahnya sangat besar kalau kita berzakat. Saya nak bawa satu kisah yang berlaku pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Ya, kisahnya adalah kisah 50 hari menjadi 50 tahun. Mungkin para penonton ada yang mendengar kisah ini, mungkin ada yang tidak mendengar. Kisahnya 50 hari menjadi 50 tahun, tuan-tuan. Pada zaman Nabi Daud mempunyai seorang sahabat yang sangat akrab, yang mana setiap dakwahnya sahabatnya ini sentiasa ikut ke mana-mana, ibarat macam PA lah ya. PA. Ke mana-mana dia ikut. Pada suatu hari, turun malaikat Jibril alaihissalam memberitahu kepada Nabi Daud mengkhabarkan bahawa sahabat engkau ini jangka hidupnya hanyalah 50 hari. Bayangkan kalau kita ada orang kita sayang, dimaklumkan dengan pemergian, ini bukan 50 bulan, tuan-tuan. Sedangkan kalau 50 bulan pun kita rasa macam cepat juga, bukan 5 tahun. Ya, ini 50 hari jangka hidup sahabatnya itu. Maka dengan rasa berat hati, rasa sedih Nabi Daud tetap perlu memaklumkan kepada sahabatnya itu. Maka dimaklumkan bahawa jangka hayatnya itu hanya umurnya 50 hari. Hari berlalu demi hari. Maka pada hari yang ke-50, sahabat Nabi Daud ni, pada hari terakhirnya, hari ke-50, apa yang dia buat? Khidmat terakhirnya apa? Dia menyediakan satu makanan terakhir, hidangan terakhir buat sahabat baiknya itu Nabi Daud alaihissalam. Pada hari dia nak serahkan makanan itu, dia berlalu di dalam satu perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan, sahabat Nabi Daud ini terserempak dengan seorang fakir kelaparan. Maka terdetik di dalam hati sahabat Nabi Daud ini, dia kata apa? Takkan aku ingin menundukkan keegoan aku ini semata-mata nak beri makan ini kepada Nabi Daud. Maka apa yang sahabat Nabi ini fikirkan? Diserahkan makanan ini kepada fakir kelaparan itu. Maka setelah fakir kelaparan itu kenyang, selesai makan, sahabat itu tadi datang berjumpa Nabi Daud untuk menceritakan apa yang berlaku di pertengahan perjalanan itu tadi. Dan daripada itu, Nabi Daud juga mengkhabarkan sesuatu yang baru yang telah disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dikhabarkan bahawa jangka hidup sahabatnya itu
digandakan daripada 50 hari kepada 50 tahun. Masya Allah, hebatnya sedekah. Hebatnya sedekah itu tuan-tuan puan-puan. Asbab dengan memberi makanan saja. Saya ada seorang sahabat lah. Kalau kita nak lihat tentang sedekah, kalau kita nampak duit je kita rasa itu adalah ganjaran. Sedangkan daripada segi kelakuan, nikmat dapat anak yang baik itu adalah rezeki. Pasangan yang baik itu adalah rezeki. Tetapi apa yang kita nampak, duit itu adalah balasan kepada sedekah. Kalau kita nak cerita pasal duit lah, saya ada seorang sahabat dakwah saya lah ya. Imam muda lah. Sahabat saya dia cerita apa? Dia pergi satu ceramah, satu tazkirah di satu perkampungan surau. Biasalah bila dah ceramah kita ada makan-makan, kemudian kita ada salam kan untuk menerima sagu hati. Masa salam ni sahabat saya kata apa? Hush, tebal. Oh, tebal sagu hati. Bila tebal kita bayangkan masya-Allah, dia punya payment tu mesti besar, tebal. Apabila masuk kereta, sahabat saya terdetik kerana keunikan ketebalan sampul tu. Biasa kalau kita dapat sampul tebal, mungkin cek, mungkin kita transfer, mungkin kita dapat kepingan-kepingan yang berapa ratus. Bila buka tu, terdetik, Masya Allah, dikira RM1, RM1, ada RM50 tuan-tuan puan-puan. Masya Allah, dia punya syiar tu untuk mengadakan majlis ilmu masa tu sanggup kumpul duit penduduk kampung. Maka apa yang sahabat saya buat ni? Sahabat saya kata apa? Tak sampai hati nak buat. Tak nak ambil duit tu, tak sampai hati. Maka dijumpa kepada pengurusi surau, dipulangkan. Haji, ambil bukannya sombong tapi kita sedekah. Saya tak sampai hati kerana kita bagi semula pada surau, masuk semula tabung surau. Dalam perjalanan pulang, ni di Kuala Lumpur berlaku. Daripada Terengganu ke Kuala Lumpur. Sampai Kuala Lumpur dapat satu panggilan kawan saya. Syekh, anta boleh tak gantikan untuk penceramah ni tiba-tiba tak boleh datang? Tak boleh datang. Anta boleh? Maka saya kata, Ana boleh tapi Ana penat. Bayangkan daripada Terengganu nak pergi Kuala Lumpur, kemudian majlis program itu adalah di Perlis, tak silap saya, di Penang. Tapi anta nak ke tak nak? Apa yang dijawab oleh sahabat saya ni? Ana nak, tapi penat, kata. Okey, macam gini Syekh, Ana sediakan flight untuk anta. Nanti ada orang yang akan ambil anta pergi airport sampai terus ke Penang. Bagi tazkirah, bagi ceramah untuk menggantikan penceramah kita ni. Biasalah macam biasa, campaikan ceramah, alhamdulillah dapat dituruti, dituntut tidak dapat, alhamdulillah. Kemudian bila dah balik, dah habis program, macam biasalah salam kaut lagi. Nipis. Agak nipis berbanding RM50 RM1 tadi tu. Tak berapa tebal tadi tuan-tuan puan-puan. Agak sedikit nipis. Panjang, sampulnya panjang sikit. Kalau yang dekat ni dia pendek, tebal. Ni bukan agak nipis. Dalam flight tu, kawan saya ni tak kalah nak tengok dekat dalam kereta tu kan, time pengusaha masjid uruskan dia sebagai penceramah. Bila sampai flight, terdetik untuk buka sampul. Buka sampul, dikira RM100 Masya Allah, ini gandaan daripada RM50. Hasil ceramahnya dengan ikhlas, Allah gandakan dengan RM5. Masya Allah, ini hikmah. Ini apatah lagi kita dengan berzakat. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Apabila kita ingin melihat tentang ayat yang tadi, tutahhiruhum wa tuzakkihim, tentu biha wasalli alaihim, yang mana Rasulullah mendoakan keberkatan bagi orang yang berzakat. Inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya doa itu dapat menenangkan bagi jiwa orang yang memberi zakat. Nabi berdoa begitu. Ada orang kaya tuan-tuan puan-puan, ada orang kaya tetapi dia sangat kedekut untuk berzakat. Ada orang tidak bersederhana dalam kehidupan, tetapi Masya Allah, penelitian dia dalam untuk mengeluarkan zakat, satu-satu dilistkan. Bila dapat duit gaji dilistkan, dapat duit ceramah dilistkan, dapat duit dia jaga buat program dilistkan, kemudian dikeluarkan duit dengan hasilnya berapa, 25% untuk dizakatkan. Ada golongan begitu. Saya ingin memetik kata-kata Imam Ghazali rahimahullah. Kategori orang di dunia ini ada 4 kategori, 4 golongan. Golongan yang pertama ini dikatakan golongan yang syaqiyun fid dunya, disusah dekat dunia, tapi sa'idun fil akhirah, digembira di hari akhirat. Susah macam mana? Tak ada duit, pekerjaan yang biasa, duit pun cukup-cukup, tetapi pengabdian dia kepada Allah, Masya Allah, berkat, keberkatan. Golongan seperti ini, kata Imam Ghazali, golongannya akan sa'id fil akhirah, akan bahagia di hari akhirat. Manakala tuan-tuan puan-puan, golongan kedua adalah golongan yang sa'idun fid dunya, syaqiyun fil akhirah,
Bahagia dekat dunia tetapi syaqi, susah, celaka di hari akhirat. Bahagia, kaya raya, tetapi sentiasa buat maksiat, kan? Tidak menjalankan hukum Allah, melanggar segala suruhan Allah, melaksanakan larangan Allah. Golongan yang dia walaupun bak sa'id, golongan seperti ini kata Imam Ghazali, syaqiyun fil akhirah, akan celaka, akan susah di hari akhirat. Manakala golongan yang ketiga, golongan yang saya rasa saya pun tak nak dan semua pun tak nak, golongan yang syaqiyun fid dunya, syaqiyun fil akhirah. Dekat dunia dia susah, dekat hari akhirat pun dia susah. Itu yang kita tak nak. Yalah, dah susah, buat lagi susah, menyusahkan, kan? Kemudian disusahkan oleh orang, maka di hari akhirat kelak dia tergolongan orang yang syaqi, susah, celaka. Dan kita nak sama-sama kejar golongan yang keempat, golongan yang bahagia dekat dunia. Tak perlu kaya, tuan-tuan puan-puan. Kita bersederhana, dengan ada gaji yang sederhana, kita bahagia. Kita keluarkan sedikit harta kita. Ada emas yang banyak, kita keluarkan, kita beri. Apa emas yang kita tak pakai? Kita ada tanaman yang banyak, kita zakatkan. Perniagaan kita yang berkembang mewah, kita zakatkan. Maka golongan seperti ini, golongan yang akan sa'id fil akhirah, akan bahagia di hari akhirat. Sebab apa, tuan-tuan puan-puan? Orang yang berzakat ini, konsepnya ini, antara hikmahnya tadi, kalau Nabi doakan kita, akan membentuk satu sifat yang dinamakan sifat mahmudah, yang akan terkeluar daripada sifat mazmumah. Nabi kata apa? Orang berzakat ini tu'khadh min aghniyaihim. Orang yang berzakat ini diambil daripada orang yang kaya, orang yang ada duit. Maknanya walaupun dia sederhana, dia ada duit, tapi diambil min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, dan dikembalikan kepada orang-orang fakir. Ini ada satu konsep bekerjasama, saling bantu membantu. Kita hidupkan kemasyarakatan, insya-Allah akan menjana ekonomi, sekaligus akan menjana ekonomi. Mana qastu sadaqatun min mal, tidak akan berkurangan orang yang bersedekah daripada hartanya. Ya. Kalau kita lihat, kita biasa zakat fitrah, betul? Zakat fitrah setiap tahun, itu yang kita biasa laksanakan. Tetapi zakat lain mungkin kita terlepas pandang selepas ini. Mungkin selepas ini dengan adanya program, ya, barakah zakat, insya-Allah kita boleh mengaplikasikan kita punya zakat tu, insya-Allah. Kalau kita zakat ni kan, kalau zakat fitrah, kita Majlis Agama Islam Negeri Johor, kita ada satu agensi yang menguruskan tentang zakat, akan menghulurkan, akan mengagih-agihkan contoh zakat fitrah. Kalau kita ada 1,000 kan, ada RM1,000, kita serahkan kepada fakir miskin nak beli baju raya. Bila kita beli baju raya kan, kita beli kepada pembekal, kedai, secara tidak langsung akan menaikkan ekonomi, dengan orang yang memberi zakat itu tadi. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, betapa hebatnya zakat ini. Kita ini sekarang ni ada satu saluran yang sangat mudah, ya, dengan berzakat di bawah Majlis Agama Islam. Sekarang ni QR pun dah boleh berzakat. Tapi saya nak ingatkanlah, kalau QR tu jangan add to cart je lah. Macam kalau kita shopping kan, shopping membeli belah baju-baju, kita add to cart, bayarnya pun tidak, kan? Begitu juga dengan zakat. Kita dah QR, tiba-tiba QR lah, tengok tak add to cart, tak bayar pun zakat tu. Kita tak nak macam tu. Kita tak nak ada satu konsep yang kata apa, tak apa, kalau niat baik, Allah tu akan bagi baik, Allah akan balas, akan dapat juga pahalanya tu. Tak macam buat dosa ni. Kalau buat dosa, kasihnya dan sayangnya Allah kepada kita, kalau buat dosa, kita niat nak buat jahat, bila kita tak buat, Allah tak bagi. Tak bahagi kita dia punya balak tu, dia punya balasan. Tapi Allah bagi kalau kita buat niat baik, Allah akan bagi kebaikan itu walaupun kita tak buat. Tapi dalam hal zakat ni, bila kita dah QR, bila dah itu kat tu bayarlah, ya, bayar insya-Allah. Mudah-mudahan dengan sempena barakah zakat ini, kita dapat sama-sama mengeluarkan zakat, kita dapat sama-sama membuat pengiraan. Kerana apa? Dalam kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, kita perlukan barakah itu. Justru itu ulama mengatakan at-ta'ah fil barakah, ketaatan itu ada pada keberkatan. Nakhtatim bihadzal qadar, insya-Allah. Nakhtatim bihadzal qadar, insya-Allah. Kita jumpa di lain episod, mungkin bersama dengan sahabat qari-qari'ah saya. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.